Hai, kembali kita dalam rancangan Dapur Good Day, Mrs. Sarima dan Tuya versus Cik Ton. Dan saya Tuya. Dan saya Biba. Okey, ini untuk menu kita yang kedua. So, apa menu kita dia? Okey, manisan dia kita nak buat Thai milk tea. Wow. Simple je bahan-bahannya. Okey, tunjukkan. Okey, ini dia. Kita kena ada teh lah sebab kita nak buat teh kan. Thai milk tea, lepas tu Okey. garam sikit. Ni dia gula. Ya. Gula perang. Yang ni gula perang. Yang ni gula perang je. Ini Ini gula coklat. Okey, ni lepas tu ni susu. pekat. Yang Dan akhir penting. sekali kita kena gunakan Yes, ini dia susu Good Day Aussie Fresh Milk. Tahu tak apa beza dia ni? dengan tak tahu. susu biasa? Tolong terangkan. Okey, bila dia nak pesta, dia menggunakan suhu yang rendah bila dipanaskan. Lepas tu, itu yang membuatkan susu ni dia punya nutrisi lebih banyak daripada yang sebelum. Okey. Tapi tetap dua-dua mantap. Jadi jom Tapi kita mulakan. kalau nak cakap susu yang datang dari Australia ni masih lagi harga mampu milik. Boleh beli sangat ni. Baik. Kesihatan kita lebih terjaga. Cantik pun cantik. Okey, dah jom mari kita mulakan so, ya. Mari kita. Okey, mula-mula Permulaannya. masukkan dulu. Kita memang dah jerang tadi air ni kan? Okey. Dah masak air, kita masukkan. Kalau pakai teh uncang boleh ke? Orang kata kalau buat ni, dia Aha. lebih pekat bila kita keluarkan semua teh Oh, daripada uncang. faham. Resepinya lah. So tak nak yang pakai teh uncang lah. Ini lagi sedap lah. Betul. Ada orang faham. kadang-kadang dia letak dalam gelas tu yang uncang tu. Dia bila faham. masak macam ni lebih sedap. Mendidih, berbuih. Okey, lepas tu nak taruh apa? Okey, lepas tu garam sikit lah. Okey. Biar dia masing-masing Faham. sikit. Campur semua. Dan lah, kemudiannya? Kemudiannya, ini dia tadi. Esen vanila. Esen vanila. Kan. Ni gula merah. Gula Kejap perang. lagi, Gula perang. Orang kita panggil gula merah. Ya. Okey, masukkan. Kita gaul-gaulkan dia. Jangan manis sangat tu ya. Kak Tuya. Oi, takut pula nanti potong. Okey. Nak lebih Lepas cantik tu? tuang je dalam ni dulu. Ni? Susu. Ya, betul. Betul ni? Betul. Kita buat style kita. Macam kita lepak-lepak kan. Lagi sikit. Lagi. Okey. Okey, dan kemudian? Okey, kemudian Susu ni lepas pula? tu susu tu pula. Betul, pandai. Kat sini saya tuang dulu ni tau, sambil-sambil nyambil. Okey, dia belum. Kita tapis, nampak tak kepekatan dia? Okey, lepas tu? Tuangkan. Tuang. je hai. dulu. hai. Ya. Banyak tu ikut sedap tekak kita lah kan? Ya, betul. Barulah kita tuangkan air kita. Tarik. Hoi. Tapi tak payah banyak-banyak lah. Sebab kalau lagi sedap, kita taruh ais. Maknanya kau tu yang kau tak suka minum yang panas-panas. Tak suka kita. Okey. Kita masukkan ais ni. Lagi banyak, lagi sedap. Sejuk tengok bila ais dia terjatuh Betul kelutup. nampak air tu Ya. Gaul sikit lah Biar banyak-banyak. Biar sampai bawah. Ya. Nanti. Puan-puan, korang kalau suami nak balik kerja tu kan, korang nak sejuk-sejukkan badan dia, boleh buat ni. Sejukkan hati dia. Nak sejukkan hati dia, sejukkan badan dia. Macam mana lepas cakap. Okey. Ambil hati dia buat Kita kain. cubalah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Bau dia. Siapa yang buat tu? Ini bolehlah sedap kat rumah ya. Okey. So, korang boleh salinlah resepi ni. Lepas tu korang boleh try. Okey?